bina aku, sekutu-kutu aku. Ada juga anak dara yang nak berkenan dekat aku, nak menikah dengan aku. Ada juga. Hampa diorang apa ada? Tanya sama itu hut-hut, apa asal sayang? Nanti jawab hut-hut, tanya Algojo. Saya nak nikah dengan Maziah Abdurrahman. Si Polang beti sepolah orang masuk dapur. Mama, saya mau kawin. Kawin dengan siapa saja yang selama ni belum lagi kawin. Kamu kecewa Ya? La ilaha illallah. Yang naik bas tadi kamu lah. Saya ada depan sekali. Ada rupa hantu tak? Hantu yang kamu rewankan. Pakaian tu ialah pakaian Melayu hantuah yang makainya. Tapi hantuah tu, kalau banding dengan kamu, jauh macam langit dengan bumi. Hantuah serba-serbi besar. Yang kamu serba-serbi kecil. Tak berbadan sampai ke telinga. Very shorter. Ni nak tanya, apa halnya kamu pakai macam ni? Nah, ni Pak Usul. Kan tak lama lagi saya nak buat masjid tu. Buat masjid? Buat masjid? Ni Ke mana? Tiga. Saya Ini apa hal dah try pada ilah. tadi cerah lah, saya pergi sewa baju ni jadi cerah main-main. Lepas tu pula baju tu saya sakut muka pintu tu, tengok tak ada lah ambil korang. Balik gini lah. Ni nak pakai masa bersalin tu lah. Ni kop pula saya sewa ni, nak pakai masa jamuan. Jamuan tu saya nak buat kat PJ Hilton. Saing sahabat siapa mari lambat kata Flaming saya tenang saya kira tau. Mak diri. Dengan budak mari lambat kata tenang tak kira. Lepas tu pula Apa lagi ni? banyak sewa tu. Ini nyo baju tidur saya malam pertama. Ni pula baju tidur yang rumah saya malam pertama. Sama-sama malam pertama. Cik Wan, Ya. kenapa Cik Wan punya warna hitam, yang isteri Cik Wan punya warna terang? Inilah kombinasi warna yang cemerlang. Bukan pilih main-main, dah dikaji-kaji pasal warna ni. Saya dah tahu dah malam pertama 30. Bila malam pertama, kita menutup lampu bilik tidur. Saya pun pakailah seluar hitam ni. Lalu dia pun tak nampak saya. Serupa macam saya lah. Serupa dia lah. Begitu pula. Dia pula, yang putih tu, pakai baju ninja ni. Jadi dia tak nampak saya nampak dia. Ni, Cik Wan ni. Aku kenan pula tengok baju ini nipis. Tengok. Amboi, nipisnya. Oi, kau tengok. Ai, pakai kan tak pakai sopa jenis ni. Nipis sangat. Kalau saya try pakai baju perempuan tidur ni boleh tak? Oh, Allah, tak sedap mengarut lah Nabi. Apa pula baju perempuan tidur? Baju tidur perempuan. Cuma jugalah. Mu tak sangat. Mu kalau pakai lagu ni lah, diibaratkan pepatah Melayu kata, jala yang diselungkupkan ke atas tunggu kering. Tak nampak apa pun. Apa pergi jalan kamu ni? Ni, daripada duduk pasal baik saya balik baca-baca buku pasal ni kau kahwin tu mustok tu. Yalah. Pak Udo pun daripada duduk sengih tak pasal-pasal ni baik pergi tolong saya. Ya, betul. Kesian orang ni. Ya saya ni. Hari ni aku ajar kamu bahagian talak dan cerai. Tu tak sih. Tu tak sih. Apa? Ni kau belum lagi nak ajar hang belum tahu mana. Tak boleh. Betul. Kalau cerai tak boleh main-main. Jangan dimain. Macam rupanya. Dia mau kahwin punya hal. Lucy, Ya. sedapkah kahwin? Cik, Tak sedapkah? mana Lucy tahu? Lucy, apa kata kita dua orang kahwin? Baru kita tak sedap kah tak sedap? Dai, Rabi, Ya. kalau Lucy nak kahwin, Ah. Lucy akan pilih suami yang kaya raya, banyak harta, tahu? Mak kahwin dengan kaya punya orang konon. Kalau itu orang kaya tua pun tak guna juga. Serupa macam kawin
kata ada tadi, rupa-rupa ada. Jangan salah sangka nak. Abang Budimu ni sekarang dia nak kahwin, tapi dia ada satu masalah. Masalah sekarang dia ada sakit lemah tenaga batin. Nanti dulu. Aboy mak aboy cakap lepas mulut nampak. Cakap baik-baik sikit tapi tau. Hangat hati aku dengar. Jangan dah cakap benda tu. Kalau nak try jom. Aku pernah apa? Ni. Keturunan aku semuanya bakal bagus tau. Cakap baik-baik sikit. Hangat hati, dalam hati bagi terpakak lagi. Dia panggil betul lah mengarut. Ana nak tanya. Abang Budi ni tak sakit lah. Ya, sihat. Boleh? Boleh? Okey. Ni, Ana. Ana lah satu-satunya kawan Abang Budin yang boleh tolong. Dia girlfriend abang tu. Student. Jadi abang nak minta dekat apa ni, Ana, cari ada pembohong. Ada kelentong nak bohong kawan Abang Budin tu. Tolong. Cantiknya muka. Nak suruh Ana tipu kaum sejenis sana? Abang Budin ni nak kahwin dah fikir habis-habis ke? Abang Budin dah ambil cermin tu, cermin muka Abang Budin? Hai. Apa hai? Ambil cermin. Ni Ana nak tanya. Abang Budin dah kahwin. Abang Budin nak kasih isteri Abang Budin tu makan apa? Makan pasir? Abang Budin tak cukup dengan cinta je, tahu tak? Satu lagi. Janganlah 24 jam duduk dekat kedai ni. Mendongkat dagu, tak kerja. Ni kak ayam tu pun ada reban kan? Betul. Kan? Beng tu pun ada kandang. Ini Abang Budin dah duduk kat sini siang malam 24 jam 7 hari seminggu. Hutang piutang dekat kedai ni. Ana nak tanya, siapa nak tolong bayar? Siapa nak langsaikan? Ada hati pula tu nak kahwin. Macamlah banyak duit. Nak kasih orang tu makan apa? Aku bukan nak kahwin dengan kau lah. Peletiak bukan. Kenapa dengan Abang Budin ni? Terketar-ketar je. Hai, Cik Salwa. Abang Budin tu bukan terketar pasal apa. Dia ada sejenis penyakit. Penyakit dia, Allah, tak boleh langsung tengok orang puang. Kalau tengok orang puang, macam ni lah sakit dia. Benar, right? Jadi, Abang Budin ni masih menuntut di ITM ya? Ya. Abang Budin menuntut ilmu kebal. Allah! Ilmu kebal? Tak, bukan kebal lah. Kebal lah, silap. Bukan ilmu kebal. Ilmu koko. Bukan koko. Komunikasi. Oh, Abang Budin ambil bidang komunikasi. Boleh Salwa tahu bidang komunikasi tu bidang apa? Oh, bidang komunikasi itu sebenarnya Cik Salwa. Bidang komunikasi itu adalah bidang yang mengkaji segala sejarah komunis. Tahu saya, bidang komunikasi tu mass communication kan? Miskom apa? Miscommunication tu cakap orang putih. Cakap Melayu, cek komunikasi. Iyalah. Ya. Bukan miscommunication. Habis tu? Tapi mass communication. Oh, mass communication tu kajian sebaran bidang komunikasi lah. Oh, betul. Orang putih kata kajian sebarang am. Orang Melayu kata mass communication. Tengoklah. Kelas Abang Budin mula pagi ke petang? Kelas Abang Budin waktu pagi. Bila loceng bunyi, kering-kering. Abang Budin masuk belajar. Lepas tu, bila kering-kering bunyi lagi, Abang Budin belajar pendidikan jasmani. Lepas tu kan, kering-kering lagi, Abang Budin keluar, belajar tata raya. Lepas tu kan, kering-kering, rehat. Rehat, pergi kantin makan. Pendidikan jasmani? Dekat universiti mana ada belajar pendidikan jasmani? Ada Cik Salwa. Itu Universiti Cik Salwa, USM, Universiti Sains Malaysia. Memang tak ada belajar jurusan jasmani. Tapi tempat Abang Budin ni, Universiti Jasmani Pendidikan memang ada. Pasal apa? Mula-mula, sampai sekolah, dia nak pastikan diri kita sama ada badan sihat tak sihat. Itu pasal dia buat pendidikan jasmani, betul? Betul juga ya. Ya. Habis sebab belajar nanti, Abang Budin jadi apa? Oh, tak kisahlah. Abang Budin, kalau nak jadi apa pun tak apa. Jangan jadi puncura, sudahlah. Rasanya Abang Budin tak kisah. Apa je. Ni, apa?
Tak payahlah cakap Penang lah. Cakap Kuala Lumpur salah ke? Salah. Sungguh. Abang Budin kan, jadi apa tak apa. Abang Budin pun penganggok juga. Dah. Abang Budin masih belajar lagi. Apabila tamat nanti, Abang Budin kan nak abang mai, Abang Budin nak jadi seorang yang berwibawa. Bekerja untuk masyarakat. Dan juga seorang pekerja yang berwawasan. Abang Budin akan membantu masyarakat semua supaya menjadi seorang yang berguna, Abang Budin. Budin! Saya kawan lah. Budin, semalam kata mak kerja bukan? Saya sudah nak kerja lah. Apa? Nantilah saya cakap. Belakang kita punya flat ada banyak botol kosong lah. Apa? Rajin lah ini hari wayang, rajin. Itu tak ada pasal kerja hal mesti cakap. Kita kutip itu botol, kita jual. Lepas itu pasal uang 50-50 lah macam okey. Apa? Ini soalan lah, Apa? Aku student tau. Saya student. Mana ada itu jual botol tu? Tolong sikit tau. Ini pakaian student ni. Mak buku mak. Ni cimata semua nampak? Student? Betul tu, Cik. Bakal tunang saya ni penuntut di ITM. Kan? Penuntut ITM konon. Baik saudara deh. Ada ya menteri ni ya. Gimana saja? Jangan tipu lah. Adik-adik, jangan percaya sama dia. Jangan betul. Apa mak cakap betul lah, cuma cakap betul ya. Ini manusia bernama Budin, betul tak? Betul lah. Betul lah, cakap betul ya. Sebenarnya ni penganggur, betul tak? Betul. Itu betul ya lah. Dia mana ada kerja sebab dia makan anggur dekat sini. Apa? Betul ke ni, Abang Budin? Betul betul apa yang dikatakan oleh Rawi itu. Sebenarnya kerja abang hari-hari duk jual betul duk jual paper lama. Abang kan ada kerja apa. Tapi jangan risau. Kalau abang kahwin dengan Salwa, abang akan bekerja sungguh-sungguh. Abang akan membantu Salwa. Lagi pun Apa-apa? ulat dalam batu boleh hidup. Takkan kita manusia tak boleh kan? Ulat dalam batu ya? Oh, ulat dalam batu pun boleh hidup ya? Ya. Apa? Abang Budin ingat selalu ni ulat ke? Ulat betina, ulat jantan. Jangan haraplah muka kutip botol cakap penuntut ITM konon. Pi lah. Selamat. Mestilah, biasalah tu. Pepatah Melayu ada berkata, seekor ular itu tidak akan hilang bisanya walaupun dia menyusuk akar. Makna katanya, seorang lelaki yang telah dilahirkan handsome itu tetap akan kelihatan handsome dan akan lebih terselah kehandsomeannya itu. Walaupun apa yang dia pakai, katalah dia ambil tong sapu sekut atas kepala pun, akan tetap handsome dia. Lucy? Yes. Jangan nak godo-godo nak mengorak-ngorak abang lagi. Abang sudah berpunya. Kalau dulu iyalah abang tergila-gilakan Lucy buat dek je lah. Jangan nak sengih-sengih. Jangan nak jeleng-jeleng. Kerana sengihan dan jelengnya itu tidak bermakna dan berarti lagi hari ini. Ni nak tanya ni. Hari panas terik ni, ya Allah. Ke pakai buah, pakai hijau ni. Macam orang gila ni, orang kata orang atas gila apa ni? Gila sepera. Gila lagi. Hari ini saya menunggu kedatangan bakal tunai saya. Dia anak orang kaya. Inilah style anak orang kaya pakai. Dia anak orang sesok pakai lagu ni semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ni nak cari Wan Ismail Golok. Nama saya Wan Mazia. Oh, Wang cari Wang. Ish. Bertuah sungguh orang dapat mak macam Mak Maziah ni. Sanggup turun padang mencari seorang lelaki nak dikahwinkan dengan anak perempuannya. Itulah dia orang panggil hak kerajaan bagi tak tahu bingak tu. Apa dia? Ibu misali. Kalau macam mak over tu, mak menyesali melahirkan dia. Hei, tak patut cakap gitu. Nasib baik tak keluar TV. Kau tengok demak aku dia merajuk tau. Tak boleh cakap gitu. Ni saja nak tanyalah. Bila nak dilangsungkan pernikahan tu?
Kalau ikutkan hati saya, hari ini juga saya nak langsungkan. Saya pun dah tak sabar lagi. Alhamdulillah. Inilah cara yang elok ni, elok lalu kita langsung cepat-cepat. Kau tidak dosa kita tu. Apa pula dosa kita ya? Dosa orang nak kahwin tu lah kita nak kena mengena. Tidak, orang lambat ni fitnah banyak, fitnah. Lagipun perkara ni betul-betul nak tengok lama-lama. Banyak Masuk godaan. angin. Takut masuk angin. Selepas kahwin nanti, nak duduk di mana? Ya Allah, kamu ni Lucy. Bertanya macam budak tadika. Lepas kahwin, tu duduk rumah lah dia. Takkan duduk atas kaki 5 cokit tu. Lucy bukan tanya Pak Uda. Lucy tanya Mazia. Kat rumah mak saya lah. Nah, kan betul yang macam cakap? Kan betul? Bosu. Kenapa? Aku tak reti aku nak bercakapkan betapa bahagianya orang dapat mak mentua itu. Sanggup membenarkan anak menantu yang duduk sama-sama dengan dia tu. Very poor girl. Apa? Baguslah. Cik Mazia. Ya. Wang Mazah lah. Saya sekali lagi bangun untuk bertanya. Apa yang membuat Cik Maziah tu suka sangat dengan Wang Semai Golok? Bodoh benar pertanyaan kamu ni. Buat apa? Ya Allah, tentulah dia suka pasal Wang Semai Golok tu lelaki, anak dia perempuan. Apa ni pertanyaan kamu? Saya sukakan Wang Ismail Golok pasal saya sukakan rupa paras dia. Dari riak wajahnya dapat saya bayangkan yang dia tu seorang yang beriman. Allah. Muka macam pecah pintu tu beriman. Ya Allah. Inilah kata pepatah orang dulu-dulu ni. Yang disarankan selalu. Apa katanya? The truth is bland. Apa dia? The truth is blind? Apa maksudnya tu? The truth is blind. The truth is blind. Ada dalam buku ke? Tak, aku tak tahu. Cerita betul lah tu. Cerita betul lah tu. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Cik Maziah, selain daripada yang telah dijawab dan ditanya disebut tadi, apakah lagi ciri-ciri Wan Ismail Golok itu yang orang lain buta huruf tidak nampak? Sedangkan Cik Maziah nampak dengan jelas keistimewaan manusia itu. Persilakan. Saya sukakan Wan Ismail Golok sebab saya sukakan lelaki yang berkulit hitam manis, berambut kerinting dan yang tak payah tinggi sangatlah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Tuhan yang menjadikan seluruh alam dan alam dunia ini. Kerana Wan Ismail Golok itu dilahirkan penuh dengan ciri-ciri yang diingini oleh perempuan solehah seperti Cik Maziah. Moy. Kalau macam ni nampak tak ada masalah lah ni Cik Maziah nak kahwin dengan Wan Ismail Golok ke tak? Saya nak kahwin dengan Wan Ismail Golok? Tapi jangan risau. Kalau ada apa-apa masalah, kami semua ni boleh tolong. Saya tahu, tapi... Ni. Oh, kawan silap lah. Oh, kau tak kenal ke apa? Tak kenal, tak tidur. Jangan risau. Saya ni kenal lah. Saya ni Pak Busu. Orang panggil dia Pak Busu. Busu bin Tengah. Ketua kampung di Festival Kami ni. Kalau ada masalah apa-apa, bagi tahu. Nak kahwin ni, nak pinjam kemah, nak pinjam kerusi, nak pinjam meja, nak tukang masak, ini ada. Boleh. Cakap je, jangan risau. Apa yang pakcik cerita ni? Cerita apa lah? Cerita pasal kamu nak kahwin dengan Wan Ismail Golok lah. Betul, Pak Odo. Betul tu Pak Odo dengan Pak Busu. Terima kasih. Terima kasih atas kebackingan itu. Kebackingan? Backing, Cik Maziah, sesungguhnya bertuah Wan Ismail Golok itu. Sehita-hita dia, dihina, dicercah kerana kehitaman dia itu. Akhirnya terbukti. Dia akan dicantumkan dengan seputih-putih manusia seperti Cik Maziah ini. Bayangkan anak yang bakal dilahirkan oleh Cik Maziah. Cumalah bayangkan, hijau seperti ini barangkali adanya. Hidung yang mancung yang lawa, berwajah Peter Pan kata orang. Wan Ismail Golok tu memang kacak orangnya. Saya menaruh harapan yang penuh pada dia. Satu pilihan yang bijak. Memang dia tu pilihan saya, tapi bukan untuk saya. Habis? Habis? Kalau bukan untuk masalah, untuk siapa? Dia tu pilihan saya untuk mak saya. Mak saya
dah lama janda. Jadi sebab tu saya kesian tengok dia. Jadi saya nak kahwinkan Wan Ismail Golok dengan mak saya. Mana Wan Ismail Golok ni? Boleh saya jumpa dengan dia? Yang tadi tu dia tu. La ilaha illallah, dah hilang. Mana dia hilang? Anak harimau betul budak ni. Habis macam mana? Tu dia rupa tadi tu. Begini je lah, ganti kalah dengan saya je udahlah. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Auditorium Petronas Management Training Center, Bangi.